Bila dia senang, dia bercakap, kita tahu dah kita dapat duit. Sangat berbeza dengan aktor lain yang kita kenal dulu ni kan. Dia cakap, wish dia macam ni. Jadi mana pun dia tak menipu lah untuk pergi buat fitness tu. Rasanya dia tak menipu lah. Terima 1 sen. Mesej dah bagus dengan baik lah. Okay, kalau nak tengok dia punya bateri tu ada lagi berapa apa semua kan, akak pegang, akak nampak tak button on off tu, tekan sekali je. Sekali je akak tekan. Kualiti isyarat rangkaian kuat. Aras bateri mencapai 100%. Okey, maknanya bateri ada 100%. Jadi bila ada 100% ni dia boleh tahan lama lah. Dia boleh bertahan sampai 2-3 hari macam tu. Sebab dia pakai bateri tak banyak pun. Jadi kalau bateri tu tinggal sikit, cas boleh cas pakai plug. Dia ada plug di sini dalam ni. Dia ada kabel macam ni. Dia ada kabel macam ni. Boleh cas plug ataupun cas guna power bank. Pun boleh. Sebab dia boleh portable, bawa ke mana-mana je, tak ada masalah. So, lagi satu tengok button bawah ni. Yang ni kan. Button ni cuba akak tekan sekali. Terima 1 sen. Itu untuk kita repeat balik last punya customer punya scan. Okey. Lagi kemudian button yang ni, button tambah tolak ni kan. Kalau nak buatkan selalukan tekan sekali je. Jangan tekan lama-lama. Bila akak tekan lama-lama, mood dia berubah. Nanti dia akan jadi mood wifi. Jadi bila mood wifi tak sambung lah, tak ada internet lah. Button yang bawah ni sama. Kalau button bawah tu kalau akak tekan lama, dia akan berubah mood, bahasa Inggeris ke bahasa Cina ke. Jadi untuk slow dengan kuat ni tekan sekali je. Semua button ni orang cakap tekan sekali je. Sebab ada setengah customer sebelum ni saya tak pesan, dia tekan lama-lama. Bila tekan lama mood dia berubah. Kena bawa sini balik lah. Kena bawa sini balik, kena ataupun setting balik. Dia boleh tapi jangan tekan lama. Tekan sekali je cukup. Okey kak, akak daripada mana kak? Daripada Keratung. Niaga apa kak? Yang ada kantin. Niaga kantin. Okey, sebelum akak pakai mesin somok ni, apa masalah yang akak hadapi? Susah lah bila bayar budak tengah rehat kan. Kita nak perhati yang kat headset lagi, nak tengok masuk duit ke tak. Bila dia senang, dia bercakap, kita tahu dah kita dapat duit. Okey kak, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa masalah, akak bagi tahu saya ya. Okey.